Hai, Assalamualaikum. Nama saya Deni Zuhaili bin Ahmad Rizwan. Hari ni saya nak bercakap tentang pengurusan stres. Seperti yang kita tahu, pengurusan stres ni dia cara-cara kita mengendali stres yang kita hadapi. Okey, yang pertama, stres pejabat awam. Seperti yang saya interview ini, nama dia Nora Fidah, iaitu ibu saya. Stres yang dia selalu hadapi ialah keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi, dan beban kerja yang tinggi. Cara Nora Fidah mengendali stres ini ialah ia akan melakukan aktiviti yang menyenangkan, seperti luangkan waktu dengan keluarga, melakukan hobi ataupun berkuar dengan keluarga, seperti pergi zoo ataupun pergi taman reaksi. Ya, seterusnya, kalau untuk beban kerja yang tinggi, dia akan menerapkan manajemen waktu yang efektif, sepertinya membuat jadual dan melakukan tugasan prioritas dahulu yang penting. Seterusnya ialah stres yang atlet selalu hadapi. Okey, yang saya interview ni ialah Muhammad Acap. Acap sering menghadapi stres seperti mudah cedera ataupun stres mental dan emosi. Cara-cara Acap mengurus dan mengendali stres ini ialah Acap akan sentiasa berdisiplin untuk bangun pagi dan panaskan badan, supaya badan kita ini otot-otot dia sudah bangun dan kita jarang akan terkena cedera yang kecil dan besar. Seterusnya, Acap akan menjaga masalah mental, seperti Acap akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ataupun membuat benda-benda yang menenangkan diri dia. Seterusnya ialah pelajar universiti. Pelajar universiti ni banyak tentang tekanan-tekanan stres yang diorang hadapi, seperti yang saya interview ini, nama dia Muhammad Aiman Azmi. Aiman Azmi sering menghadapi tekanan akademik. Cara Aiman Azmi ini mengendali tekanan akademik, dia akan mengatur waktu pelajarannya, seperti dia akan belajar pada waktu tengah hari pukul 3 sampai pukul 5, dan malam dia akan membaca buku sampai pukul 10 dan dia akan tidur. Kedua, ia mengubah pola fikiran seperti dia akan mensiapkan assignment yang diberi pada pensyarah lebih awal dan tidak melengahkan masa untuk melakukan assignment itu. Yang terakhir ialah stres pengangguran. Pada penganggur yang menunggu kerja, diorang ada pelbagai stres. Seperti yang saya interview ini ialah namanya Nurul Miza, iaitu kakak saya baru habis belajar dan dia menunggu kerja. Stres yang dia hadapi ialah dia khawatir dengan keuangan diri dan khawatir tentang masa depan dia. Cara Nurul Miza ini mengurus dan mengendali stresnya ialah dia akan menjaga rutin harinya, seperti dia akan menolong mak saya untuk buat tugasan rumah ataupun masak. Seterusnya, dia akan tetap optimis dan bersabar untuk menunggu kerja yang dia mohon. Bagi hasil dapatan temu bual saya pula, iaitu Siti Nurhaliza binti Rajab, penjawat awam atau lebih dikenali guru. Cabaran yang dihadapinya ialah kurang kemahiran digital, kerana penggunaan kemahiran ini amat penting dalam dunia perguruan, kerana pada zaman ini teknologi amatlah penting, kerana segala data dan bahan-bahan pelajaran hanyalah di dalam online.
Jadi cabaran yang dihadapi olehnya ialah spesifikasi peralatan yang tidak menepati kriteria dan kurangnya kemahiran dalam teknologi dalam kemahiran digital. Bagi pelajar universiti pula iaitu Shah Daniel bin Muhammad Fairuz, dia menghadapi cabaran seperti tekanan akademik, pengurusan masa dan keseimbangan semasa belajar. Antara keseimbangan semasa belajar dan kehidupan peribadi. Dan cara pengurusan stresnya adalah dengan merancang jadual harian dengan baik dan memastikan dia mempunyai rehat yang cukup. Selain itu, aktiviti lain yang dilakukan untuk mengurangkan stres adalah dengan menunggang motosikal. Dengan ini dia dapat mengalihkan perhatian semasa menunggang motosikal. Seterusnya ialah Ahmad Izzuddin Shah bin Muhammad Adli, iaitu seorang atlet. Cabaran yang dihadapi olehnya ialah stres memikirkan tentang prestasinya di dalam sukan yang diceburi dan juga kekangan waktu yang dihadapi olehnya disebabkan oleh kesibukan ketika menjalani latihan. Cara dia menguruskan stres itu adalah dengan membuat jadual harian supaya dia dapat menguruskan masa dengan baik dan melakukan perkara yang penting dahulu. Terusnya ialah penganggur, iaitu Luqman Harith bin Saharudin. Dia berkata cabaran yang dihadapi olehnya ialah kesukaran untuk mencari peluang pekerjaan dan kritikan yang diberikan oleh orang di sekelilingnya. Kerana hanya disebabkan oleh dia tidak mempunyai pekerjaan. Dan cara untuk dia mengurangkan stres adalah dengan menetapkan mentaliti supaya tidak mudah mengalah dan dia sentiasa mendengarkan muzik semasa melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Sekian, terima kasih.